Siri jelajah program Hijrah Prihatin yang bermula semalam menyasarkan kira-kira 600 penerima skim My Salam B40 di 6 projek perumahan rakyat di sekitar ibu negara. Program dengan kerjasama Great Eastern Takaful selama 2 hari di 2 lokasi berlainan turut menerima maklum balas positif daripada penduduk pelbagai bangsa susulan ramai yang berminat mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat perlindungan yang disediakan. Menurut pengurus skim pembangunan My Salam Muhammad Firdaus Jamaluddin, sejak 2019 pihaknya telah membantu hampir 1 juta penerima yang layak dengan jumlah tuntutan sekitar 1 bilion ringgit. Bagaimanapun, Firdaus berkata kesedaran kumpulan B40 mengenai pelindungan My Salam dilihat masih rendah dengan kadar penebusan hanya 10% sahaja dengan tuntutan paling tinggi adalah penyakit kritikal. Sebagai pengendali takaful yang dilantik untuk mengendalikan skim My Salam, kami amat berbesar hati sekiranya maklumat ini diterima dan manfaat ini diterima lebih ramai lagi orang yang memerlukan. Dan sasaran kita setakat 5 tahun ni kita dah membayar sebanyak dekat 1 bilion tuntutan dan kita telah menerima hampir 1 juta penerima yang kita telah bantulah. So dari data yang My Salam kita ada dekat 10 juta penerima B40 sepatutnya. Dalam kunjungan ke PPR Raya Permai siang tadi, skuad Hijrah Prihatin bersama Great Eastern Takaful turut berkesempatan menziarahi kediaman Kamarudin A. Rahim yang sedang menderita kanser paru-paru tahap 4 sejak 2 tahun lalu. Menurut isterinya Asmah Ibrahim, keadaan kesihatan suaminya semakin uzur dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini. Pakcik sekarang ni dia tak berapa sihat sangat. Makan pun 1 hari sekali lah macam gitu. Kaki pun mulalah bengkak-bengkak, badan tak berapa sihat lah, selera makan pun dah tak ada. Macam itulah keadaan dia. Dia suka menung. Rasa makcik mula-mula tu dapat klaim yang biasa tu lah. RM50 satu hari tu kan. Dalam 2 bulan macam tu dia orang masukkan lah. Yang RM8,000 tu lambatlah sikit. Kita pun klaim lambat sikit. Nak kat setahun pakcik tu baru kita klaim. Menceritakan mengenai skim My Salam, Asmah berkata suaminya pernah membuat tuntutan My Salam selepas setahun sakit menderita akibat kanser. Katanya proses tuntutan itu dibuat melalui permohonan dalam talian dan sudah berjaya diperoleh dalam tempoh beberapa bulan sahaja. My Salam menyediakan perlindungan secara percuma kepada kumpulan B40 seluruh negara. Mereka yang layak boleh mendapat manfaat pembayaran tunai sebanyak RM8,000 sekali seumur hidup sebaik diagnosis dengan salah satu daripada 45 jenis penyakit kritikal, selain pembayaran RM50 untuk tempoh maksimum 14 hari sekiranya dimasukkan ke hospital.